Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial kita pada kali ini, saya akan kongsikan kaedah untuk menghasilkan sempadan ataupun boundary line bagi pelan tapak. Ini adalah contoh sebenar pelan lokasi bagi satu projek pembangunan. Di sini terdapat beberapa lot bangunan yang dilengkapi dengan informasi seperti panjang, bearing, nombor lot dan luas lot. Bagi tutorial ini, saya memilih lot yang ini untuk dilukis. Ini adalah hasil yang kita akan dapat di akhir tutorial nanti. Teruskan bersama dengan saya sehingga ke hujung tutorial. Sekarang kita akan mulakan proses untuk melukis garisan sempadan lot bangunan. Kita pergi kepada Model, New, pilih Architectural Template, Project dan tekan OK. Kita akan melukis garisan sempadan ataupun boundary line pada pandangan floor plans, site plan. Dan di sini kita perhatikan orientation adalah pada project nodes. Okay, untuk melukis garisan sempadan, kita akan menggunakan Meshing and Site dan kita pilih Property Line. Okay, kita create by sketching. Okay, sekarang kita akan mula melukis garisan sempadan AB. Okay, kita klik di mana-mana di sini. Okay, contohnya saya klik di sini. Mula-mula sekali kita lukis garisan menghala ke atas, menghala ke utara. Dan kita tetapkan jaraknya mengikut seperti yang terdapat di pelan tapak, iaitu 24,384 mm. Okay, kita tekan enter. Okay, dan zoom out. Dan kita boleh escape. Okay, zoom out. Okay, dan ini adalah garisan AB. Okay, dan seterusnya kita perlu rotatekan garisan ini mengikut sudut yang terdapat pada site plan. Okay, jadi untuk rotate, kita klik pada garisan, okay, dan tekan rotate. Okay, pusat putaran ni kita alihkan dia ke hujung sini. Dan kita klik di hujung satu lagi, gerakkan ke kanan. Okay. Dan tetapkan sudut seperti mana dalam site plan, iaitu 39 darjah. Kita tekan spacebar, 13 minit, spacebar dan 30 saat. Enter. Okay. Dan tekan escape. Okay. Jadi ini adalah garisan sempadan AB. Seterusnya kita akan melukis garisan sempadan BC. Okay, kita ambil line. Okay, kita mulakan di sini dan kita mulakan dengan hala ke utara. Okay, pada jarak 16,115 mm. Tekan enter. Okay, zoom. Boleh escape. Okay, kita zoom out. Okay. Dan seterusnya kita rotatekan garisan ini. Okay. Pergi klik rotate. Okay. Alihkan pusat putaran di sini. Dan klik di bahagian hujung ini. Okay. Dan putarkan dia, okay, pada sudut 122 darjah. Spacebar. 11 minit. Spacebar. Dan 10 saat. Enter. Okay, tekan escape. Okay. Jadi ini adalah garisan sempadan BC. Seterusnya kita sambung dengan garisan sempadan CD. Kita ambil line. Okay, dan kita mulakan di hujung ini. Okay, tarikkannya ke atas dahulu dan tetapkan jaraknya
seperti dalam site plan iaitu 6466 mm. Enter. Okay, dan tekan escape. Okay, dan kita rotatekan dia. Okay, alihkan pusat putaran dan klik di sini, gerakkan ke kanan dan type sudut bagi sempadan tersebut, iaitu 167 darjah, spacebar, 11 minit, spacebar, dan 10 saat. Enter. Tekan escape. Sekarang kita akan melukis pula garisan sempadan DE. Okay, seperti biasa kita akan menggunakan line. Okay, kita akan bermula daripada hujung garisan ini. Kita halakan ke atas terlebih dahulu dan tetapkan jaraknya pada seperti yang terdapat pada site plan, iaitu 22,552 mm. Enter. Okay, kita tekan escape. Okay, sekarang kita akan rotate garisan ini. Okay, kita klik dan tekan rotate. Okay, kita alihkan pusat putaran ni di sini. Okay, dan kita klik di bahagian atas ini dan kita gerakkan. Okay, kalau kita perhatikan di sini, apabila sampai sahaja 180 darjah, okay, kita melepasi, okay, dia akan bertukar arah pengiraan sudut. Okay, jadi untuk tujuan ini sebenarnya kita hanya perlu gerakkan sedikit sahaja ke hala ke kanan. Okay, dan sekarang kita akan type sudut tersebut. Okay, jadi sudutnya adalah 212 darjah, 11 minit dan 10 saat. Enter. Tekan escape. Okay, jadi kita telah dapat sisi sempadan bagi DE. Untuk yang berikutnya, okay, kalau kita perhatikan pada site plan, garisan EA sebenarnya adalah bermula daripada A, bermula daripada sini. Garisan sempadan yang ini dikira bermula daripada poin yang ini. Okay, jadi kita akan mulakan daripada sini. Okay, kita ambil line. Okay, kita klik sini, hujung sini. Dan kita halakan ke atas. Jaraknya adalah 23,854 mm. Enter. Okay, tekan escape. Okay, zoom out. Okay, dan sekarang kita klik dan rotate. Okay, tukarkan pusat putaran di sini. Dan kita klik di hujung ini, gerakkan ke kanan dan type sudut 129 darjah, spacebar, 13 minit, spacebar, dan 30 saat. Enter. Okay, sekarang kita perlu semak sama ada garisan ini betul-betul bertemu dengan garisan yang ini. Okay, jadi kita boleh gunakan trim extend to corner. Okay, kita klik sini dan kita klik sini. Sekarang kalau kita lihat ianya tidak aktif disebabkan kedua garisan ini sebenarnya telah pun bertemu. Setelah selesai kesemua garisan sempadan, kita boleh tekan finish. Jadi ini adalah garisan sempadan yang telah kita hasilkan sebentar tadi. Di negara kita, boleh dikatakan kesemua pihak berkuasa tempatan menetapkan garisan sempadan hendaklah diwarnakan merah. Jadi cara untuk kita mengubah warna garisan sempadan ini adalah dengan cara kita pergi kepada Manage, Object Style dan kita ambil Model Object. Kita cari Site di sini.
side. Okey, ini adalah side. Dan kita cari property line. Okey, property lines di sini berketebalan 3 dan berwarna hitam ya. Jenis garisan adalah double dash. Okey, jadi kita ubah warna ini hitam ni kepada warna merah ya. Okey, kita tukar dan kita ambil warna merah. Okey. Okey, dan ketebalan garisan boleh diubah di sini ya. Okey, dan jenis garisan boleh diubah di sini. Okey, kita apply dan tekan OK. Okey, jadi sekarang garisan sempadan kita telah bertukar kepada warna merah. Sekarang kita akan tag setiap garisan ini dengan jarak dan juga bearing dia, sudut dia. Okey, jadi kita akan pergi kepada annotate. Kita tag by category dan kita klik di sini ya. Okey, jadi sini dimaklumkan bahawa kita belum ada lagi yang sesuai yang digunakan sebelum ini. Jadi kita perlu download terlebih dahulu ya. Okey, kita pergi kepada insert. Okey, kita boleh guna load family sekiranya kita telah ada di dalam komputer kita, kita telah simpan file ni, kita boleh klik kat sini. Ataupun kita boleh pergi kepada load Autodesk family. Yang ini kita ambil direct daripada Autodesk ya. Kita cuba klik di sini. Dan untuk kategori kita pilih property lines segment tag. Okey, dan untuk kita kecilkan lagi kepada civil pada civil. Dan di sini kita akan lihat ada dua contoh yang diberikan di sini. Okey, kita boleh pilih yang ini yang pertama ni, yang ini bearing dan jarak dia. Okey, kita klik dan kita load. Okey, sekarang kita boleh tag dan kita lihat di sini ianya telah dinyatakan di sini ya. Okey. Okey, kita tag saja. Okey. Okey, sebagai contoh kalau kita lihat di sini, ianya bermaksud daripada arah utara menghala ke timur east north to east. Okey. Ini adalah garisan sempadan yang kita lukis sebentar tadi, dan ini pula adalah cadangan bangunan yang hendak dibina dan di sini adalah laluan utama, laluan masuk kepada bangunan ini. Jadi kebanyakan pihak berkuasa tempatan menetapkan pandangan hadapan rumah mestilah berada di bawah menghadap ke bawah Jadi kita perlu ubah set plan ini mengikut kehendak pihak berkuasa tempatan Okey, jadi kaedahnya adalah kita menggunakan orientation di sini. Okey, kalau kita lihat di sini ada project nodes dan juga ada true nodes Maksudnya project nodes tu adalah untuk kita fokus kepada bangunan sahaja. Tapi apabila true nodes digunakan, maksudnya adalah bersama-sama dengan site sekali Apa yang kita perlu laksanakan ialah kita lukis dahulu garisan menghala ke atas menghala ke atas. Okey, saya lukiskan satu daripada bucu yang ini ke atas. Okey, jadi sekarang ni kalau lihat garisan ini, yang ini perlu berada di atas ini. Kita perlu pusingkan ke semua ni berdasarkan garisan ini perlu selari dengan yang atas ni. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita
pergi kepada hidden element, okay, kita klik pada hidden element ni, kita lihat di sini ada project base point, dan di sini ada angle to true north. Okey, jadi saya ketepikan, saya mohkan ke tepi ya, untuk memudahkan pandangan kita. Okey, dan saya unhide in view kategori. Okey, dan saya tutup balik hidden element ni. Okay, jadi sekarang dia sudah ada di sini. Project base point dia ada di sini ya. Untuk memudahkan pemahaman kita. Okay, kalau kita klik semula, okay, ada angle to true north. Di mana yang saya maklumkan tadi, garisan ini perlulah selari dengan yang ini ya. Perlu berada di seperti ini ya. Okay, jadi kita lihat kepada angle ya. Berapakah angle daripada sini ke sini. Okay, kita lihat sini. Okay, dan kita zoom. Ini adalah angle dia 140.78 darjah. Okay, jadi kita kena tukarkan ni, gerak pusingkan dia 140.78 darjah. Okay, jadi apa yang kita perlu buat di sini ialah kita cuma klik di sini. Okay, angle to true north. Okay, kita klik dan kita typekan jumlah ini 140.78. Okay, 140.78. Okay. Okay, dan sekarang kita perhatikan, okay, apabila saya klik saja di mana-mana di tepi ni, okay, kita lihat di sini orientation project nodes, dia akan jadi seperti ini. Okay, kalau kita pergi kepada true nodes, okay, ini rupa bangunan tersebut seperti mana yang dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan. Okay, dan ini kita boleh delete. Okay. Okay, kita boleh tukar bila-bila masa saja, kita boleh tukar di sini ya. Okay. Sekarang saya akan tunjukkan kaedah untuk memasukkan simbol arah utara. Okay, kita pergi kepada annotate dan pilih simbol. Okay, dan di sini telah ada, saya telah ada di sini, ataupun sekiranya tidak ada, anda boleh load family di sini ya. Dan kita terus letakkan di lokasi yang bersesuaian ya. Okay, letak di sini, escape. Sekiranya saya tukar, yang ini adalah side plan pada orientation yang asal yang sebenarnya. Okay, sekiranya kita tukar di sini kepada true north, okay, dan beginilah keadaan arah utaranya adalah menghala ke sini ya. Dia masih kekal arah utara yang sebenar ya. Maka dengan ini sekian sahaja tutorial kita pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.